Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni ada 2 parcel yang aku order daripada lain kedai. Satu kedai lain, satu parcel lagi kedai lain. Jadi satu parcel ni aku nak buka satu kad. Walaupun bubble wrap tebal-tebal macam tu, tapi satu kad je. So kita tengok apa ke dalam kad ni. Kad ni adalah kad Pet Vista, tapi surprise. Nah, tu dah. Pet Vista Mega Concho, kad jenis B, 100 HP, 60 attack. Jom kita buka dia punya seal. Sangat premium. Siap dia tak top loader lagi. Nampak lagi selamat lah. Jeng. Okay, ini buang. Lagi selamat kalau letak top loader kan. So kita keluarkan. Nak kasih nampak. Siap sleeve lagi. Wow, Mega Concho. So aku tak dapat Pet Vista ni. Banyak lagi Pet Vista aku kena kumpulkan. Jadi nak keluarkannya. Oh, dia masukkan daripada bawah. Tak apa, biarkan je. Okay, kita letak tepi. So ada satu lagi parcel nak kena buka. Alright, nampak lagi besar daripada sebelum ni. Satu parcel tu kecil, ni yang besar pula. Padahal satu kad je aku order. Jom kita tengok betul-betul protection ni. Lebar nak buka ni. Harap dapat kad yang selamat. Biasa aku order akan dapat kad yang selamat. Cantik-cantik, dalam good condition. So tak pernah lagi dapat kad. Order kad dalam online tapi tak pernah dapat damage. Alhamdulillah, rezeki. Oh wow, tengok. Wow, dia masukkan dalam bubble wrap sangat tebal So kita buka. Selotip dia banyak. Pisau pun dah tumpul. So nak buka tip dia. Ni tak tepi. So barang aku order ni satu kad je. Pack tournament. Ini satu kad pack tournament dalam koleksi aku. Tak pernah ada lagi. Pet Vista, pack tournament, semua beli. Tak pernah masuk tournament sebab tak ada masa. So hanya beli je lah, walaupun mahal. Dan ini dia, guard Ying, 100 HP, 60 attack. Kena ada satu pack tournament. Kalau nak masuk tournament, mana-mana tournament, mana tahu syarat dia. Alhamdulillah, aku dapat juga pack tournament. Ada rezeki boleh join pack tournament. Tengoklah kalau ada masa lapang. So ini ada satu kad koleksi pack tournament aku, dan kad kedua Pet Vista aku dalam koleksi. Cantik kan? So terima kasih.